Fakulti Sains Sosial Universiti Islam Selangor merupakan fakulti yang ditubuhkan pada tahun 2024. Fakulti ini terbentuk melalui penaiktarafan Pusat Pengajian Teras kepada sebuah fakulti. Fakulti Sains Sosial terdiri daripada 3 jabatan, iaitu Jabatan Bahasa Inggeris dan Komunikasi, Jabatan Pengajian Ketamadunan dan Pembangunan Insan, dan Jabatan Kefahaman Islam dan Bahasa Arab. Buat masa ini, FSS menawarkan 5 program pengajian, iaitu Diploma Pengajian Bahasa Inggeris, Diploma Komunikasi, Ijazah Sarjana Muda Bahasa Inggeris dengan Komunikasi Korporat, Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Penyiaran, dan Sarjana Komunikasi bagi pelajar yang berminat dalam bidang-bidang ini. FSS juga merupakan pelaksana penerapan intipati Islam melalui pembangunan kurikulum teras berdasarkan khusus wajib mata pelajaran pengajian umum MPU, wajib universiti dan mata pelajaran elektif. Dengan bertunjangkan cogan kata, friendly, supportive dan sistematik, FSS bersedia memberikan suasana pembelajaran yang terbaik dengan fasiliti yang lengkap, para pensyarah yang inovatif dan kompeten, serta penerapan ilmu akli dan nakli yang seimbang. Para pelajar pasti akan merasai pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan di FSS. Di Fakulti Sains Sosial, kami membantu anda mendepani cabaran, menghargai setiap usaha, menggilap potensi diri dan melengkapkan anda dengan kemahiran yang dituntut pasaran. Bersama kami, kita melangkah ke arah masa depan yang lebih gemilang.